Saat hujung jarinya menyentuh bahu saya, seluruh tubuh saya terasa bergetar. Tidak pernah saya bayangkan kawan baik suami saya selama 20 tahun akan datang serapat ini. Harumannya, yang saya hidu ketika kami duduk bersebelahan di sofa ruang tamu, terasa asing namun anehnya seperti biasa saya hidu. Suami saya sedang berada di Johor Bahru atas urusan kerja dan di rumah ini hanya ada kami berdua. "Kak Mai, akak nampak sangat cantik," bisiknya, suaranya menyapa telinga saya. Walaupun usia sudah mencecah 50-an, hati saya berdebar-debar. Saya tahu ini salah, tetapi saya tidak dapat melepaskan diri daripada kehangatan tubuhnya. Perkahwinan selama 25 tahun mula goyah sejak saat itu. Maimunah adalah seorang suri rumah biasa. Selepas 25 tahun berkahwin, dengan seorang anak lelaki di sekolah menengah dan seorang anak perempuan di universiti, hari-harinya sentiasa sama. Menyediakan sarapan, mencuci pinggan, membasuh kain, membeli barangan dapur di tengah-tengah rutin yang berulang ini, kewujudan dirinya terasa semakin pudar. Suaminya, Syarul, seorang pengarah di sebuah syarikat perdagangan, sentiasa sibuk. Kebelakangan ini, dia semakin kerap mengadakan pertemuan dengan rakan niaga dari luar negara, menyebabkan dia jarang berada di rumah. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk pergi bekerja di luar kawasan selama seminggu, berulang-alik antara Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Maimunah masih mengekalkan penampilan yang kemas. Rambutnya yang beralun separas bahu sentiasa dijaga rapi dan kulitnya yang cerah terselah walaupun tanpa solekan. Langkahnya anggun dan suaranya yang mesra kedengaran setiap kali dia tersenyum. Jiran-jiran mengenali dia sebagai seorang yang bermaruah. Namun di dalam rumah, Maimunah seolah-olah menjadi halimunan. Perbualan antara suami isteri sudah lama terhenti. Apabila Syarul pulang ke rumah, dia hanya membaca surat khabar atau menonton TV tanpa berkata apa-apa. Selain perbualan tentang perbelanjaan rumah dan yuran pengajian anak-anak, tiada apa lagi yang dibualkan. Walaupun Maimunah menyediakan sarapan, Syarul hanya makan dalam diam tanpa mengucapkan terima kasih. Keintiman sebagai suami isteri sudah lama lenyap. Kannya, mereka hidup seperti dua orang penyewa yang tinggal di bawah satu bumbung. Rasa sunyi mula bersarang di lubuk hati Maimunah. Keinginan untuk dihargai sebagai seorang wanita, harapan untuk dilayan sebagai seseorang yang istimewa, semakin membuak-buak. Namun, tiada tempat untuk meluahkan perasaan itu. Dia hanya mampu menahan dan bersabar mengharungi hari demi hari. Pada suatu petang musim luruh, loceng pintu berbunyi. Apabila pintu dibuka, Zikri, rakan seuniversiti dan kawan baik Syarul selama 20 tahun, berdiri di situ. Dengan ketinggian 180 cm dan susuk tubuh yang tegap, serta rambut yang disisir rapi dengan sedikit uban, dia kelihatan sangat matang dan menarik. Dia seorang pereka dalaman yang berjaya, pernah berkahwin, tetapi kini hidup sendirian selepas bercerai. Suaranya rendah dan tenang, dan dia mempunyai tabiat tersenyum sedikit setiap kali bercakap. "Kak Mai, Abang Syarul kata dia tertinggal beberapa dokumen di rumah. Boleh saya masuk sekejap?" Suara Zikri kedengaran sopan. Maimunah secara semula jadi mempersilakannya masuk. Syarul dan Zikri sering berjumpa atas urusan kerja, jadi tiada apa yang aneh. Namun hari ini terasa berbeza. Pandangan Zikri terasa lain dari biasa. Sementara Zikri mencari dokumen di bilik bacaan, Maimunah menyediakan teh. Walaupun ini adalah cara biasa dia melayan tetamu, kali ini hatinya berdebar-debar. Hakikat bahawa hanya mereka berdua di dalam rumah terasa begitu janggal. Dia melihat cermin, merapikan rambutnya tanpa sedar dan menyapu pelembab bibir sekali lagi. Dia sendiri tidak faham mengapa dia berbuat begitu. "Kak Mai mesti penat selalu kan?" kata Zikri sambil menerima cawan teh. Walaupun itu adalah sapaan biasa, pandangan matanya hari ini berbeza. Pandangannya yang tajam terhadap Maimunah mengandungi minat yang tulus. Tak adalah," jawab Maimunah sambil duduk di sofa bertentangan, tetapi pandangan Zikri masih tertumpu padanya. Suasana di ruang tamu menjadi berbeza. Udara yang mengalir sama sekali. Tidak seperti ketika suaminya ada. Duduk bersebelahan di bawah cahaya lampu yang malap, mereka terasa seperti pasangan kekasih yang bertemu semula selepas sekian lama. "Untungnya Abang Syahrul dapat isteri secantik akak," kata-kata Zikri membuatkan wajah Maimunah merona merah. Sudah lama dia tidak mendengar pujian sebegitu. Dia tidak ingat bila kali terakhir suaminya berkata begitu. "Janganlah bergurau." Suara Maimunah bergetar malu. "Saya tak bergurau. Saya betul-betul fikir macam tu." Mata Zikri menunjukkan keikhlasan.
Pandangannya perlahan-lahan beralih dari wajah Maimunah ke lehernya dan kemudian ke hujung jarinya. Maimunah berasa canggung tetapi pada masa yang sama, perasaan aneh mula timbul. Dia merasa seolah-olah kewanitaannya yang telah lama terpendam kini hidup kembali. Perbualan berterusan sambil mereka minum teh, cerita tentang anak-anak, kehidupan seharian dan akhirnya, dengan berhati-hati, cerita tentang kehidupan perkahwinan mereka. Zikri mendengar setiap kata Maimunah sehingga habis, mengangguk dan menunjukkan simpati. Abang Syarul nampak sibuk sangat sekarang ya, Kak Mai mesti sunyi. Kata-kata itu menusuk kalbu Maimunah. Seolah-olah Zikri dapat membaca hatinya dengan tepat. Tak apa, saya dah biasa, jawab Maimunah dengan tenang, tetapi kekosongan di hatinya tidak hilang. Dah biasa tak bermakna tak sunyi kan? Zikri bergerak sedikit lebih dekat di sofa. Apabila jarak semakin rapat, bau wangi minyak wanginya menusuk hidung. Aura kejantanannya sangat kuat, satu perasaan yang tidak pernah dia rasai daripada Syahrul. Orang macam Kak Mai tak patut dibiarkan keseorangan macam ni. Suara Zikri menjadi lebih lembut. Tangannya diletakkan di belakang sofa, hampir menyentuh bahu Maimunah. Hanya dengan memikirkan sentuhan itu boleh berlaku bila-bila masa, jantungnya berdegup kencang. Maimunah sedar ke mana arah keadaan ini dan dia juga sedar bahawa dia tidak menolaknya. Zikri. Saat dia memanggil namanya, tangan Zikri menyentuh bahunya dengan lembut. Sensasi seperti renjatan elektrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Maimunah terkejut sedikit tetapi tidak mengelak. Malah, sentuhan hangat itu terasa seperti satu kelegaan. Kak Mai, akak sangat cantik, bisikan itu menyapa telinganya. Wajah mereka semakin dekat dan Maimunah menahan nafas sambil memandangnya. Kita tak boleh macam ni, katanya, tetapi suaranya bergetar. Ia lebih kedengaran seperti satu permintaan kepastian daripada penolakan. Malah, tubuhnya semakin condong ke arah Zikri. Kenapa tak boleh? Kak Mai pun sunyi, kan? Tangan Zikri mengusap pipinya dengan lembut. Maimunah memejamkan matanya. Ini adalah sentuhan lelaki lain selain suaminya selama 25 tahun, tetapi anehnya ia tidak terasa asing. Malah, ia terasa seperti sesuatu yang telah lama dirinduinya. Ini satu pengkhianatan terhadap Syarul. Abang Syarul tak hargai Kak Mai, kan? Dia tak sedar betapa cantiknya akak, kata-kata Zikri menusuk jauh ke dalam hatinya. Memang benar, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Syahrul tidak melayannya sebagai seorang wanita. Sejak suatu ketika, Maimunah hanya wujud sebagai ibu kepada anak-anaknya dan pengurus rumah tangga. Wajah mereka semakin rapat, Maimunah boleh sahaja menolaknya, tetapi dia tidak berbuat demikian. Malah, tanpa sedar dia seolah-olah bersandar pada Zikri, seakan-akan mencari semula dirinya sebagai seorang wanita. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. Sayang, jadual saya berubah, jadi saya balik awal, itu suara Syahrul. Maimunah dan Zikri terkejut dan cepat-cepat menjauhkan diri. Wajah Maimunah pucat lesi dan Zikri tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Jika Syahrul pulang lewat seminit sahaja, apa yang akan terjadi? Zikri, kenapa kau ada di sini? Tanya Syahrul sambil masuk ke ruang tamu. Nasib baik, dia tidak nampak detik-detik genting itu secara langsung. Jantung Maimunah masih berdegup kencang. Abang Syahrul, saya datang nak ambil dokumen yang tertinggal. Kebetulan Kak Mai hidangkan teh, jawab Zikri seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Namun, kehangatan tubuh Zikri masih terasa di kulit Maimunah dan harumannya masih melekat di hidungnya. Malam itu, Maimunah sukar tidur. Detik-detik berbahaya bersama Zikri terus bermain di fikirannya. Sentuhan hangat, suara lembut dan debaran di hati semuanya terasa begitu jelas. Dia memandang Syahrul yang sedang tidur di sebelahnya. Suami yang telah hidup bersamanya selama 25 tahun kini terasa semakin asing. Beberapa hari kemudian, Maimunah menerima mesej daripada Zikri. Saya minta maaf tentang hari itu, tapi saya tak menyesal. Kak Mai pun rasa macam tu kan? Maimunah tidak tahu bagaimana hendak membalas mesej itu. Akalnya berkata tidak, tetapi sebahagian hatinya bersetuju dengan kata-katanya. Selepas itu, mesej daripada Zikri terus datang. Dia mendekatinya dengan berhati-hati, tetapi berterusan. Seminggu kemudian, Maimunah akhirnya bersetuju untuk bertemu Zikri. Mereka duduk berhadapan di sebuah kafe yang sunyi di Port Dickson. Saya tak berniat nak susahkan Kak Mai, Zikri memohon maaf dengan tulus, tetapi matanya masih tidak dapat menyembunyikan perasaannya terhadap Maimunah. Saya tahu. Tapi perasaan saya juga ikhlas.
Perasaan yang saya rasa bila pandang Kak Mai bukan satu penipuan. Pengakuan Zikri membuatkan hati Maimunah goyah sekali lagi. Debaran yang dirasainya hari itu, perasaan dihargai sebagai seorang wanita, dia tidak dapat menafikan semua itu adalah benar. Saya pun rasa pelik hari itu. Hati saya terusik. Jadi, boleh tak kita jumpa macam ni sekali-sekala? Sebagai kawan pun tak apa. Maimunah teragak-agak dengan cadangan Zikri, tetapi akhirnya dia mengangguk. Jauh di sudut hatinya, dia memang ingin bertemu dengannya lagi. Selepas itu, mereka berdua meneruskan pertemuan secara rahsia. Ketika Syahrul berada di luar kawasan atau pada waktu siang ketika tiada siapa tahu, pada mulanya ia hanya sekadar minum teh dan berbual, tetapi lama-kelamaan hubungan mereka menjadi semakin mendalam. Zikri menghormati Maimunah sebagai seorang wanita. Dia memberinya hadiah kecil, sentiasa memujinya dan mendengar ceritanya sehingga habis. Apabila bersama Zikri, Maimunah terasa seperti orang yang berbeza. Dia menjadi lebih ceria, lebih banyak ketawa dan lebih feminin. Dia mula merasakan dirinya cantik di cermin. Maimunah merasakan dirinya berubah. Dia mula lebih mengambil berat tentang solekan dan pakaiannya. Setiap kali hendak bertemu Zikri, dia akan berfikir panjang tentang baju apa yang hendak dipakai dan minyak wangi apa yang hendak disembur. Namun, pada masa yang sama, rasa bersalah menghantuinya. Fikiran bahawa dia mengkhianati suami yang telah hidup bersamanya selama 25 tahun membuatkan hatinya berat setiap malam. "Sayang, awak bersolek sekarang ya? Nak pergi mana-mana ke?" Soalan acuh tak acuh Syahrul membuatkan wajah Maimunah panas. Mungkinkah rahsianya sudah terbongkar? Rasa takut mula menyelubunginya. "Saja, untuk segarkan diri." "Baguslah. Nampak lebih muda." Pujian Syahrul ikhlas, tetapi ia hanya menambahkan lagi rasa bersalah Maimunah, suami yang tidak tahu apa-apa memuji isteri yang menjadi cantik kerana lelaki lain. Hakikat itu menyakitkan hatinya. 2 bulan berlalu. Suatu hari, Zikri dengan berhati-hati membuat cadangan. "Maimunah, apa kata kita luangkan masa seharian bersama?" Maimunah teragak-agak. Selama ini pertemuan mereka singkat, tetapi seharian membawa makna yang sama sekali berbeza. "Di mana?" "Ada sebuah chalet yang sunyi di Janda Baik. Saya cuma nak kita berbual dan luangkan masa perlahan-lahan." Cadangan Zikri membuatkan hati Maimunah berdebar kencang. Bilakah kali terakhir dia meluangkan masa seperti itu dengan Syahrul? Sejak bulan madu dia tidak ingat langsung bila mereka meluangkan masa berdua sahaja. "Saya tahu ini permintaan yang berat, tapi saya betul-betul nak luangkan masa sepenuhnya dengan awak." Di hadapan pandangan penuh harapan Zikri, Maimunah akhirnya mengangguk. Dia terpaksa mengakui bahawa dia juga amat menginginkan masa seperti itu. Namun, sehari sebelum mereka sepatutnya pergi ke chalet itu, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Syahrul mula berasa curiga. Dia perasan perubahan pada isterinya yang semakin cantik dan dia teringat kembali suasana aneh ketika Zikri datang ke rumah beberapa hari lalu. "Sayang, awak ada berhubung dengan Zikri kebelakangan ni?" Soalan tiba-tiba Syahrul mengejutkan Maimunah. "Tak adalah." "Kenapa?" Masa dia datang rumah hari tu suasananya rasa pelik. Jantung Maimunah berdegup kencang. Mungkinkah Syahrul sudah tahu? Suasana apa? Entahlah. Cuma firasat saya. Syahrul tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi kebimbangan Maimunah semakin menebal. Malam itu, Syahrul secara senyap-senyap memeriksa telefon bimbit Maimunah. Ketika Maimunah sedang mandi, Syahrul membaca mesej antara Maimunah dan Zikri. "Jumpa esok di chalet. Tak sabarnya." "Saya pun." "Akhirnya kita dapat bersama sepenuhnya." Wajah Syahrul menjadi keras seperti batu. Isterinya dan kawan baiknya telah mengkhianatinya. Apa semua ni? Dia melemparkan telefon bimbit itu di hadapan Maimunah yang baru keluar dari bilik air. Menyedari bahawa dia tidak dapat menyembunyikannya lagi, Maimunah terduduk seolah-olah lututnya tidak berdaya. "Abang, maafkan saya. Saya betul-betul minta maaf. Dengan kawan baik aku kau buat kerja ni dan kau kata maaf?" Kemarahan Syahrul meletus. Ini adalah sisi dirinya yang tidak pernah dilihat Maimunah selama 25 tahun perkahwinan mereka. Syahrul yang selalunya tenang tidak pernah semarah ini. 25 tahun. "Kita dah hidup bersama 25 tahun. Macam mana kau boleh buat macam ni?" Suaranya dipenuhi rasa dikhianati, bukan lagi kemarahan semata-mata. Maimunah melutut dan merayu, tetapi hati Syahrul tidak mudah lembut. "Apa yang aku tak cukup selama ni? Apa kurangnya aku sampai kau pilih lelaki lain? Bukan salah abang, semua salah saya." "Kalau macam tu kenapa? Kenapa kau buat kerja ni?"
Maimunah tidak dapat menjawab soalan Syahrul. Mengatakan dia sunyi. Ingin perhatian. Hanya akan lebih melukakan hati Syahrul. Malam itu, Syahrul memanggil Zikri keluar. Persahabatan selama 20 tahun hancur dalam sekelip mata. Zikri memohon maaf dengan tulus, tetapi Syahrul tidak menerimanya. Kau kenal aku dah 25 tahun kan? Kau tahu betapa aku sayangkan isteri aku. Macam mana kau boleh buat kerja ni? Abang Syahrul, aku betul-betul minta maaf. Tapi apa? Kawan baik aku dan isteri aku khianati aku. Sejak hari itu, hubungan Zikri dan Maimunah berakhir. Syahrul mahu bercerai, tetapi dia menangguhkan keputusannya demi anak-anak. Namun, hubungan suami isteri menjadi sangat dingin. Maimunah dilanda penyesalan yang mendalam. Dia tidak dapat memaafkan dirinya kerana terikut perasaan sesaat sehingga membahayakan perkahwinannya yang berusia 25 tahun. Walaupun perasaannya terhadap Zikri ikhlas, dia tidak pernah menyangka ia akan berakhir dengan kehancuran sebegini. Selama beberapa hari, Syahrul tidak pulang ke rumah. Dia tinggal di hotel untuk mengelakkan Maimunah. Anak-anak dapat merasakan suasana dingin antara ibu bapa mereka, tetapi mereka tidak tahu puncanya. Mak, kenapa ayah tak balik rumah sekarang? Maimunah tidak dapat menjawab soalan anak lelakinya. Dia tidak mungkin memberitahu bahawa ibunya telah melakukan kesilapan dengan kawan ayahnya. Ayah sibuk dengan kerja. Dia terpaksa berbohong. Maimunah sedar dengan sepenuh hatinya bahawa kesilapannya telah menggegarkan seluruh keluarganya. Seminggu kemudian, Syahrul pulang ke rumah. Tetapi dia bukan lagi suami yang sama. Dia hanya bercakap apabila perlu dan tidak lagi tidur di bilik yang sama. Dia tidur sendirian di bilik bacaan. Suatu malam, selepas anak-anak tidur, Syahrul berkata dengan dingin, "Kita bercerai sajalah." Air mata Maimunah mengalir deras. "Abang, saya tak boleh hidup dengan awak lagi. Setiap kali saya pandang awak, saya teringat hal tu." Suara Syahrul dipenuhi keputusasaan, bukan lagi kemarahan. "Anak-anak macam mana? Sebab anak-anaklah saya masih bertahan. Itu sahaja." Jawapannya lebih menyakitkan Maimunah. Syahrul benar-benar mahu bercerai, tetapi bertahan demi anak-anak. Maimunah merayu setiap hari, melutut dan memohon. Dia berjanji tidak akan mengulangi kesilapan yang sama dan meminta kemaafan. Namun, kepercayaan yang telah hancur tidak mudah dibina semula. Kepercayaan yang dah pecah susah nak pulih. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Maimunah. Memang benar, kepercayaan yang dibina selama 25 tahun telah hancur dalam sekelip mata. 6 bulan berlalu. Pasangan itu masih tinggal di rumah yang sama, tetapi mereka tidak seperti dahulu. Perbualan mereka hanya terbatas pada hal-hal wajib seperti urusan anak-anak atau kerja rumah. Kehangatan telah hilang sepenuhnya. Maimunah kadang-kadang teringat Zikri. Masa yang diluangkan bersamanya terasa seperti mimpi, detik-detik ketika dia dilayan sebagai wanita dan dihargai. Namun, pada masa yang sama, dia juga sedar betapa besarnya kehancuran yang disebabkan oleh mimpi singkat itu. Zikri telah hilang sepenuhnya selepas itu. Persahabatannya dengan Syahrul berakhir dan semua hubungan dengan Maimunah terputus. Mungkin dia telah berpindah ke tempat lain. Rasa bersalah kerana menghancurkan persahabatan 20 tahun dan sebuah keluarga pasti sukar ditanggung. Kini, Maimunah dan Syahrul sedang menjalani sesi kaunseling rumah tangga untuk memulihkan hubungan yang telah rosak. Ia adalah proses yang sukar, tetapi mereka tidak berputus asa. Kaunselor berkata, memulihkan kepercayaan memerlukan masa yang lama, tetapi ia bukan mustahil. Usaha untuk memahami hati masing-masing sangat penting. Mendengar kata-kata itu, mereka berdua mula membuka hati sedikit demi sedikit. Maimunah menceritakan dengan jujur mengapa perkara itu berlaku. Rasa sunyi, keinginan untuk dihargai dan kemahuan untuk dihormati sebagai seorang wanita. Syahrul juga menundukkan kepala dan berkata, "Saya juga bersalah. Saya tak jaga hati awak. Saya hanya pandang awak sebagai ibu kepada anak-anak, bukan sebagai isteri." Pengakuan Syahrul membuatkan air mata Maimunah mengalir. Selama ini dia merasa dialah satu-satunya pesalah, tetapi kini suaminya juga mengakui kekurangannya. Namun, perjalanan mereka masih jauh. Memperbaiki kepercayaan yang telah pecah bukanlah perkara yang mudah. Syahrul masih belum sepenuhnya mempercayai Maimunah dan Maimunah menjalani hari-harinya dengan berhati-hati, sentiasa menjaga perasaan suaminya. Walaupun begitu, masih ada harapan.
Beberapa hari lalu, Syahrul menghulurkan sejambak kecil bunga sambil berkata, "Mari kita mulakan semula. Ini adalah bunga pertama yang diterimanya dalam 25 tahun." Air mata Maimunah mengalir sekali lagi. Kali ini ia adalah air mata kegembiraan, bukan keputusasaan. Mereka berdua perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, mula rapat kembali. Kisah ini bukan sekadar catatan tentang kecurangan. Ia menunjukkan kebosanan dan kesunyian pasangan pertengahan usia, serta bagaimana satu kesilapan sesaat boleh meninggalkan luka yang begitu besar. Ia juga menjadi pengajaran tentang betapa bahayanya pengabaian emosi dalam perkahwinan dan betapa pentingnya komunikasi antara suami isteri. Cinta tidak akan terpelihara dengan sendirinya hanya kerana telah bersama sekian lama. Cinta adalah sesuatu yang boleh mekar semula dengan menjaga hati masing-masing, dengan sepatah kata dan secebis pandangan. Pasangan suami isteri bukan sekadar teman serumah. Mereka sepatutnya menjadi kekasih yang saling menghormati dan masih melihat satu sama lain sebagai individu yang menarik. Semoga kisah hari ini memberi sedikit kesan dalam hidup anda. Jangan anggap orang di sisi anda sebagai sesuatu yang biasa. Apa kata hari ini anda ucapkan sepatah kata yang mesra kepada pasangan anda? Perhatian dan ungkapan kasih sayang yang kecil boleh membina semula hubungan yang telah rosak dan menjadikan kehidupan seharian yang biasa menjadi luar biasa. Jika anda suka video ini, sila langgan subscribe, suka like dan aktifkan pemberitahuan notifiken dan tinggalkan komen di bawah dari mana anda menonton. Sokongan anda memberi kami kekuatan untuk menyampaikan cerita yang lebih baik. Mari kita bina perjalanan usia tua yang sihat dan bahagia bersama-sama.